Siap dah. Mana owner ni lambatnya. Takkan aku nak kena send dalam grup pula. Send je lah. Jom, jadi korang dah nampak kan apa yang berlaku? Jadi, secara lazimnya, di institusi pengajian seperti kolej matrikulasi, kita semua sedia maklum bahawa terdapat dobi awam yang disediakan oleh pihak kolej sendiri. Namun, mesin basuh yang disediakan adalah terhad dan perlu berkongsi. Jadi, masalah yang sering berlaku disebabkan situasi ini adalah ramai pengguna yang menggunakan mesin basuh itu dalam masa lebih daripada 30 minit. Jadi, ini menyebabkan pengguna yang lain sukar untuk membasuh baju mereka dalam masa yang mereka perlukan. Dan ada yang sampai pengguna lain perlu untuk mengalihkan baju itu sendiri kerana mereka perlu melakukan pendobian dengan lebih cepat. Jadi apa yang kita boleh lihat dekat sini, ada 3 penyataan masalah. Pertama, tiada fasiliti dobi di Malaysia ini yang menggunakan pengurusan masa yang efektif. Yang kedua, bahawa ramai pengguna pada masa ini yang sering terlupa atau terlewat untuk mengambil baju mereka walaupun selepas siap. Dan yang ketiga, pengguna seterusnya perlu mengalihkan baju mereka sendiri dan ini menyebabkan ketidakselesaan dan risiko kehilangan baju. Jadi itu yang kami ciptakan satu sistem yang lebih baik, iaitu InnoWasher. Jadi, kenapa kita orang buat sistem ni sebenarnya? Seperti yang semua tahu, memang lumrah manusia untuk melupakan sesuatu apabila ditinggalkan begitu lama. Sistem kami ini, dia dapat membantu meningkatkan kecekapan penggunaan mesin basuh dengan menyediakan sistem notifikasi masa nyata. Dengan adanya sistem kami ini, ia dapat mengurangkan pertelingkahan antara pengguna lagi-lagi di kolej matrikulasi yang mana mesin basuh hendaklah digongsi bersama pelajar-pelajar yang lain. Hal ini dapat mewujudkan suasana yang lebih harmoni dan selesa antara pengguna. Selain itu, sistem kami ini bertujuan untuk mengaplikasikan teknologi IoT iaitu Internet of Things dalam kehidupan seharian. Ini sebagai bukti bahawa teknologi pintar dapat membantu menyelesaikan masalah yang timbul seharian. Sistem InnoWasher ialah satu sistem pintar yang berasaskan ESP32 dan Telegram Boot untuk menghantar notifikasi masa nyata apabila cucian masih berada di dalam mesin. Projek ini menggunakan QR Code untuk mengakses boot dan juga butang fizikal IoT untuk memudahkan pengguna seterusnya menghantar peringatan kepada pemilik cucian. Dengan InnoWasher, dapatlah kita mengurangkan kesesakan di ruang dobi dan kehilangan baju untuk masa yang akan datang. Manfaat yang diperoleh daripada sistem InnoWasher ini kita dapat kategorikan kepada 3, iaitu masa, kos dan juga kecekapan kemudahan pengguna. Baiklah, mari kita lihat daripada aspek masa. Seseorang pelajar tidak perlu berulang-alik daripada bilik ke ruang dobi kerana sistem InnoWasher akan menghantar notifikasi melalui aplikasi Telegram mereka. Baiklah, mari kita lihat daripada contoh yang lebih jelas. Apabila seseorang pelajar menggunakan sistem InnoWasher ini, mereka dapat menjimatkan sekurang-kurangnya 10 minit. Dan apabila kita anggarkan, apabila pengguna itu menggunakan 3 kali, purata sebanyak 3 kali penggunaan dobi, maka dalam masa dapat menjimatkan sebanyak 30 minit. Mari kita andaikan sebanyak 500 pelajar yang menggunakan sistem InnoWasher ini, maka masa yang dapat dijimatkan dalam masa seminggu sebanyak 250 jam dan juga apabila sebulan sebanyak 1000 jam dapat dijimatkan. Baiklah, sudah dengan selesainya itu, mari kita lihat dengan aspek kos. Sistem InnoWasher ini hanya menggunakan kos pembangunan yang sangatlah murah. Barang yang digunakan dalam sistem InnoWasher ini hanya digunakan iaitu ESP32 dan juga butang fizikal. Kos yang digunakan untuk membeli barang ini hanya dianggarkan sebanyak RM50 sehingga RM70 sahaja. Jadi, kita dapat nilaikan yang bahawasanya sistem InnoWasher ini memberi impak yang sangat positif dan juga kos yang digunakan amatlah murah. Oleh itu, konklusinya kita dapat lihat yang bahawasanya kecekapan penggunaan kemudahan kepada pelajar akan lebih teratur dan tiada lagi masalah baju terkendala ataupun masalah-masalah dobi yang berlaku di antara pelajar. Okey, antara kelebihan yang terdapat pada InnoWasher kami ialah pertama,
ia mesra pengguna. Jadi semua pelajar KMPK boleh menggunakannya dengan sekadar scan QR code. Kemudian kelebihan yang kedua, ia mudah dipasang. Jadi boleh dipasang di mana-mana saja dengan secepat mungkin tanpa menghadapi sebarang masalah. Ketiga, kos yang sangat rendah kerana kami hanya menggunakan ESP dan juga button untuk membuat projek kami. Jadi kos sebuah ESP dan sebuah button itu tidaklah banyak mana. Dan akhir sekali, kami tidak menggunakan aplikasi khas dan hanya menggunakan Telegram untuk menjayakan program kami, iaitu InnoWasher. QR akan ditampal di mesin basuh yang disediakan. Jadi pengguna pertama iaitu pengguna A hanya perlu mengimbas QR tersebut, lalu ia akan membawa pengguna A berada ke Telegram bot iaitu InnoWasher Notify. Jadi pengguna hanya perlu tekan start dan pengguna adalah owner bagi mesin basuh itu sekarang. Namun apabila telah siap, pengguna kedua iaitu pengguna seterusnya, pengguna B, hanya perlu menekan button yang diletakkan berdekatan dengan mesin basuh tersebut. Jadi, notifikasi akan dihantar kepada pengguna A supaya pengguna A tahu bahawa bajunya telah selesai. Lalu, pengguna A boleh untuk menekan menu butang seterusnya iaitu butang done. Itu bermakna bahawa baju pengguna A telah diambil.